Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam rahmah. Alhamdulillah pada pagi ini saya daripada Hulu Langat bersama-sama dengan pimpinan ahli parlimen, turut bersama dengan saya yang berhormat daripada Kota Melaka, yang berhormat daripada Bangi, yang berhormat daripada Shah Alam dan juga yang berhormat daripada Seri Gading. Pada pagi ini kita nak membuat sedikit kenyataan media soal berkaitan dengan ucapan ahli parlimen Pendang menghina Hulu Langat dan sebelum itu menghina Kota Melaka dalam sesi penggulungan ucapan ataupun jawapan daripada Menteri Dalam Negeri. Jadi saya bacakan. Merujuk kepada insiden yang berlaku pada mesyuarat ketiga Penggal keempat Parlimen Malaysia bertarikh 30 Oktober 2025. Sesi petang ketika penggulungan oleh Menteri Dalam Negeri di mana ahli Parlimen Pendang Kedah dengan sengaja telah beberapa kali menyebut perkataan Hulu Laknat. Kawasan parlimen yang saya berkali ni nama dia Hulu Langat. Hulu Langat ni daerah. Dia daerah Hulu Langat. Dalam daerah Hulu Langat ni kita ada 4 parlimen, iaitu Parlimen Hulu Langat, Bangi, Ampang dan juga Pandan. Dalam daerah Hulu Langat kita punyai 9 Dewan Undangan Negeri, 7 Mukim dan 74 kampung. Rakyat di dalam Parlimen Hulu Langat berjumlah ataupun rakyat dalam daerah Hulu Langat ini berjumlah hampir 1.5 juta orang. Untuk Kota Melaka, sebentar lagi saya akan bagi ruang kepada ahli parlimen Kota Melaka untuk menyuarakan apa yang beliau ingin suarakan. Perkataan tersebut difahami membawa maksud menghina secara jelas merujuk kepada daerah Hulu Langat. Sedangkan Hulu Langat adalah merupakan sebuah nama dalam negeri Selangor yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk digunakan secara rasmi dalam semua urusan pentadbiran dan perundangan negeri. Tindakan Yang Berhormat Pendang bukan saja mencemar nama baik daerah Hulu Langat dan rakyatnya, malah turut dianggap menghina naungan dan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Ini amat tidak wajar, tidak beradab dan juga sangat kurang hajar dan juga menyalahi prinsip keluhuran perlembagaan serta tata kelakuan seorang ahli yang berhormat dalam Dewan Rakyat. Sebagai ahli Parlimen Hulu Langat, saya menzahirkan rasa kesal, duka cita, sedih terhadap perbuatan tersebut yang menyinggung perasaan rakyat Hulu Langat serta mencemar kehormatan negeri Selangor yang berada di bawah naungan dan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Parlimen seharusnya menjadi medan berhujah dengan hikmah dan adab, bukan tempat melontarkan kata-kata yang menghina mana-mana daerah ataupun institusi beraja yang terdapat dalam negara kita Malaysia ini. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada pagi tadi saya telah menghantar satu usul resmi kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi membolehkan perkara ini disiasat dengan segera dan tindakan sewajarnya diambil. Dalam usul tersebut, saya mencadangkan agar ahli Parlimen Pendang dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan juga Kebebasan Parlimen untuk siasatan lanjut. Selaras dengan Peraturan 36 10A, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, kerana ucapan beliau jelas membawa maksud menghina dan tidak berpatutan diucapkan oleh seorang ahli yang berhormat. Saya menyeru agar pihak Parlimen Malaysia melalui Tuan Speaker, Tan Sri Speaker mengambil perhatian serius agar perkara ini demi menjaga kehormatan Dewan Rakyat dan memastikan semua ahli parlimen mematuhi peraturan serta etika yang telah ditetapkan. Sebab dia beberapa kali memanggil saya Hulu Langat dengan perkataan, dengan ucapan Hulu Laknat. Hulu Laknat. Laknat ni kalau disebutkan dalam Quran maksudnya Allah laknat kepada syaitan, iblis dan juga Firaun. Adakah Yang Berhormat Pendang ni dia sebut laknat tu, dia nak melaknat kepada seluruh warga dan juga masyarakat rakyat yang terdapat di dalam negeri Selangor ini khususnya ataupun dalam daerah Hulu Langat. Dan saya sebutkan tadi, maksudnya dalam daerah Hulu Langat ni kita punyai hampir 1.5 juta warga dan juga masyarakat. Dan daerah Hulu Langat ni adalah merupakan satu daerah dalam negeri Selangor. Dalam negeri Selangor ni kita ada 9 daerah dan pemerintahan negeri Selangor ini diketuai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi pada saya, dia telah menghina institusi beraja yang terdapat di dalam negara kita. Sebab itu kita minta supaya ahli Parlimen Pendang ini diseret ke Jawatankuasa Hak dan juga Kebebasan kerana telah menghina
rakyat negeri Selangor, yang telah menghina rakyat daerah Hulu Langat dan secara tidak langsung juga telah menghina Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pemerintah, maksudnya sebagai orang yang menaungi kerajaan negeri Selangor ini. Jadi saya persilakan teman dan juga sahabat saya, Ahli Parlimen Kota Melaka juga yang baru-baru ini disebut sebagai Kota Celaka oleh ahli yang berhormat daripada Pendang.